Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. It's Aira. So guys, hari ini Aira akan main game iaitu Ramadan Tower. Yay! So, hari ini Aira akan bermain dengan Payat. Kita akan bermain dengan Payat lagi. So Payat, sebelum dah pernah masuk YouTube kan? Betul. Okay, so tanpa buang masa, jomlah kita start. Kenapa dia kena buang masa patung? Payat, tengok ni. Ada ni lah, ada lain laju lah. Dia bagi free. Pasal lompat tinggi. Okay, kita... ada speed kan? Baca. Okay, dalam kiraan 3, 2, 1. Dah jalan. Tak nak main. Kita tak nak main kecil. Oh, sakit. Mak, macam ni. Masuk je. Weh, kenapa tu? Hilang. Sakit. Kalau dia jatuh, dia ada sorry bagimu. Kita tak nak pakai dia. Alamak macam ni. Alamak jatuh. Weh, Payat jatuh. Alamak macam ni. Nak naik mandi ni. Macam ni. Disebabkan korang dengan ni, Ayah akan menggunakan the power of Kita boleh kalahkan Payat dulu. Baik tak jatuh. So nampaknya kita dah power dengan tower ni guys. Kita jatuh. Kalahkan Payat. Main cheat. Lain macam. Jatuh. Jatuh. Alah. Okay, so kita nak pakai cheat punya. So, mari kita terbang pada makanan. Setelah subuh lanjut tertidur. Habis sampai tertidur. Setelah maghrib lanjut lagi tidur. Tidur aja kerjanya. Siapalah tu? Oh ya, hari ni dah hari yang ke-8 kita berpuasa. Jadi siapa adik-adik yang tak puasa? Kalau tak puasa, berdosa. Tapi tak apa kalau adik-adik kecil lagi. Oh my God. Baik ada. Yep. Jelek. Okay, so kita nak pakai. Okay, jalan. Okey, korang. Okey, nanti kan Azam 2024 ni korang nak apa? Azam nak apa? Alo, apanya si jatuh dia. Rasa tak nak main pula. Oh, jatuh. Right.
Bermain dengan relax. Okey. Kita kena. Tapi kalau kita tak pakai laju-laju, kenapa kita jalan laju juga ah? Ah? Tak. Weh, Halimuna. Rasa. Rasanya macam tak nak main dah pula. Maybe sampai sini je kot video kita. So, jangan lupa like, subscribe and share komen ya.